Bila nampak pola pendek macam ni, boleh ke jadi baju? Kan? Okey. Ramai yang tanya macam mana Nurul nak pakai pola ni? Kontot dia pendek je. Okey, hari ni Nurul nak tunjuk macam mana nak guna pola ini dan kenapa Nurul buat pola ni pendek. Okey, kenapa Nurul buat pola ini pendek? Sebab bila kita nak buat satu baju, ini adalah bahagian yang paling penting. Okey, untuk tangan, bahu, keruk ketiak ni semua dengan bahu ke pinggang. Ini adalah part yang paling penting. Untuk bahagian pinggang ke punggung dan labuh baju itu kita boleh sesuaikan dan sangat-sangat mudah untuk kita buat. Okey, tapi yang bahagian yang selalu menjadi orang akan ragu dan tak ada keyakinan diri adalah pada bahagian ketiak yang ini. Okey, bahagian ketiak yang ini. Jadi Nurul siapkan semua satu set daripada XS sampai 8XL dan ini memudahkan akak-akak dengan adik-adik semua. Okey, hari ni Nurul nak tunjuk macam mana cara nak lukis atau nak jadikan dia baju yang siap untuk dipakai. Ini kita nak buat kurung moden. Kita akan mula dengan yang belakang dulu. Yang ini kita tekap saja pola ni dan lukis semula. Lukis semula pola ni. Kita lukis sama semua. Okey. Bahagian atas ni semua tak ada perubahan apa-apa, kecuali kalau macam agak bila ukur dia bahu terlebih atau terkurang boleh buang dekat sini. Kalau dada terbesar atau terkecil boleh adjust dekat sini. Yang lain tak ada apa-apa perubahan. Kita ikut sebiji. Ini kita lukis semula pola ni. Okey, kita lukis balik pola ni semua. Semua kita akan lukis. Okay, yang ini kita akan ikut, kita luruskan macam ni. Ini kita tanda lah. Untuk labuh baju, okay, untuk labuh baju kita akan ukur dekat pola belakang ni. Okey, contoh dalam 29 ataupun 30 inci. Kita buat dekat sini. Kemudian kita akan ambil ukuran punggung, pun ada dekat dalam buku tu, ataupun ukur sendiri ukuran customer. Ukur sendiri ukuran customer. Okey. Kita akan buat macam ni. Okey. Jadilah dia satu baju untuk kurung moden. Okey, kemudian yang pola depan ni pun sama. Okey. Pola depan yang ini pun sama, kita buat sama. Lukis saja ikut pola yang ni, tiru je semua. Kecuali yang bahagian depan ni, kita kena buat macam ni. Okey, ini kita samakan dia punya labuh. Ini kita samakan dia punya labuh. Ini kita ikut. Okey, kena ikutlah, ikut dengan gambar yang ini semua. Okey, pastikan dia punya bawah ni untuk labuh baju, pastikan. Dan bila siap nanti dia memang akan lebih lah. Kedudukan ni memang akan dia ni naik macam ni. Dia memang tak akan sama depan dengan belakang memang tak sama. Untuk pola Lenisa, okey, satu kelainan daripada Lenisa, kita memang buat walaupun pola ni kita jual, kita nak customer kita dapat baju yang sangat selesa dipakai, kita memang akan bagi pola advance. Okey, pola Lenisa, jangan terkejut nanti bila kita cantumkan bahu macam ni, dia tak akan sama, nampak? Ni dia akan lebih, ini pun dia akan lebih. Dia memang kena ikut je macam ni. Sebab bila dia kedudukan dia macam ni. Okey, pola Lenisa kedudukan dia begini. Baru dia akan sama. Depan dengan belakang baru dia akan sama. Dan yang ini kita memang buat lebihan. Ini nak bagi baju supaya selesa dipakai. Okey, dan tidak terjongkit. Siapa yang nak dapatkan set master pola ni, cepat-cepat klik link di bawah.